Hai semua dan selamat datang ke sesi penerangan kita. Kalau anda selalu ikuti perkembangan dunia teknologi, anda mesti tahu yang ejen AI OpenClaw sekarang ni betul-betul tengah meletup di internet. Bayangkan, dengan lebih 300,000 bintang di GitHub dan angkanya makin naik setiap hari, ejen AI sumber terbuka ni memang mengubah cara kita mengautomasikan hidup. Anda bayangkan ada satu pembantu yang tolong baca email, uruskan fail, layari web dan hantar mesej secara automatik. Dan bahagian yang paling gila sekali, ianya 100% percuma. Tapi, di sinilah kita selalu tersangkut. OpenClaw ni direka untuk berjalan 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk nampak hasil yang sebenar. Masalahnya, kalau anda jalankan AI ni secara terus dari komputer peribadi anda, sebaik satu komputer tu ditutup, AI anda pun ikut mati. Takkanlah kita nak biarkan laptop peribadi tu terpasang je sepanjang malam kan? Silap-silap berbunyi macam enjin jet pula nanti. Sebab itulah, kita sangat perlukan VPS atau pelayan peribadi maya yang percuma. Okey, mari kita selami perkara ini. Kita masuk ke bahagian pertama, keperluan asas. Sebelum kita pergi lebih jauh ke mana-mana platform awan, kita kena faham dulu apa spesifikasi pelayan paling minimum yang kita perlukan. Kita nak elak ejen ni tiba-tiba tersekat atau gagal berfungsi. Pertama, kita perlukan sekurang-kurangnya satu CPU maya. Kedua, memori. Walaupun 1 GB tu lepas tahap minimum, tapi 2 GB RAM adalah sweet spot atau sasaran paling ideal untuk pastikan ejen anda lancar bila buat macam-macam kerja serentak. Anda juga perlukan dalam 5 ke 10 GB storan. Dan ini yang paling penting, jangan sesekali kompromi bab internet. Lebar jalur mestilah stabil. OpenClaw ni sentiasa berkomunikasi melalui API. Internet sangkut, hancur terus pengalaman anda. Oh, dan pastikan juga pelayan tu menyokong persekitaran Linux atau Docker ya. Seterusnya, bahagian kedua, gergasi terhad masa, iaitu AWS dan Azure. Kalau sebut pasal gergasi awan ni, memang kita tahu prestasi mereka ni bertaraf dunia. Tapi, masa sentiasa berdetik untuk pelan percuma mereka. Untuk AWS, mereka ada tawarkan percubaan instance T4G.small yang sah sampai Disember 2026. Ia bagi anda 2 CPU dan 2 GB RAM. Memang sangat sempurna. Untuk Microsoft Azure pula, tawarannya lagi luar biasa dengan instan berasaskan ARM yang memberikan 4 GB RAM. Kedua-dua platform ni bagi penggunaan 750 jam sebulan. Kalau anda kira balik 750 jam ni sebenarnya ngam-ngam cukup untuk pastikan AI anda beroperasi 24 jam sehari tanpa henti selama setahun penuh. Tapi awas ya, ada perangkapnya. Anda kena betul-betul teliti bila main dengan platform gergasi macam ni. Tersalah pilih jenis cakra keras masa penyediaan di Azure atau anda lupa nak hidupkan amaran bil dekat AWS, habis. Tiba-tiba je anda tengok bil harian melambung sebab dah terlajak dari had percuma yang mereka bagi. Lagi satu, dua-dua ni wajibkan anda masukkan butiran kad kredit. Jadi tolong berhati-hati dan pantau sentiasa tetapan anda. Sekarang kita masuk ke bahagian ketiga, pilihan yang sentiasa percuma. Google Cloud lawan Oracle Cloud. Macam mana kalau anda sejenis yang malas nak serabut fikir pasal tarikh luput percubaan? Ada penyedia yang tawarkan penghosan percuma seumur hidup untuk akaun anda. Di satu sudut, kita ada ekosistem Google Cloud yang memang terkenal dengan kestabilan, tapi had dia agak ketat. Di sudut yang lain pula, kita ada Oracle Cloud yang sangat terkenal sebab berani bagi sumber yang terlampau besar secara percuma. Memang jadi rebutan penggiat pelayan seluruh dunia. Jom kita bedah dua-dua ni. Okey, untuk Google Cloud, anda akan dapat satu instance E2 Micro percuma selamanya di lokasi Amerika Syarikat macam Oregon atau Iowa. Dengar macam best kan? Tapi tunggu dulu. Ini masalah terbesarnya. Google letakkan had lebar jalur keluar sebanyak 1 GB sahaja setiap bulan. Cuba bayangkan, ejen AI ni sentiasa bersembang, tarik data, buat panggilan API sana-sini. 1 GB tu sikit sangat. Ia akan jadi bottleneck atau halangan besar dan kuota tu akan habis jauh lebih pantas dari anda sangka. Dan kemudian kita ada Oracle Cloud. Tuan-tuan dan puan-puan, 24 GB RAM. Biar betul kan? Oracle sanggup bagi anda sehingga 4 tera CPU, 24 GB memori dan 10 terabyte pemindahan data keluar bulan-bulan. Semuanya percuma seumur hidup. Ingat tak spesifikasi minimum yang kita borak awal tadi, yang cuma perlukan 1 atau 2 GB RAM je? Tawaran Oracle ni betul-betul musnahkan spesifikasi itu. Anda boleh pasang berlambak ejen serentak tanpa sikit pun masalah. Dengar macam dah jumpa jawapan mutlak, tapi nanti dulu, mesti ada caveatnya kan. Realitinya, nak dapatkan pelayan percuma Oracle di lokasi yang popular ni susahnya macam nak menang cabutan bertuah. Anda akan selalu sangat jumpa ralat kehabisan kapasiti. Lagi satu peraturan tegas mereka, jika penggunaan CPU anda kekal di bawah 20% selama 7 hari berturut-turut, mereka akan rampas balik pelayan tu. Jadi anda kena pastikan AI anda tu sentiasa sibuk buat kerja.
Akhir sekali, kita sampai ke bahagian keempat, pemenang yang dibina khusus, Ampere. Okey, kita dah tengok platform awan yang rumit-rumit tadi. Sekarang kita pergi ke klimaks penerangan kita. Ampere ni bukan pelayan biasa tau. Ia platform yang dibina secara khusus semata-mata untuk OpenClaw. Slogan mereka, beroperasi dalam 60 saat dan mereka tak main-main. Anda boleh lupakan arahan terminal yang peningkan kepala, kod Docker, masalah SSH atau konfigurasi pelayan yang melecehkan. Anda cuma perlu daftar, pilih karakter untuk ejen anda, sambungkan ke WhatsApp atau Telegram dan zap. Ejen anda terus bernyawa. Semua teknikal tu dia uruskan di belakang tabir. Inilah sebab kenapa Ampere kami nobatkan sebagai pemenang sebenar untuk kebanyakan orang. Pelan percuma mereka bukan sahaja lepas semua spesifikasi perkakasan asas, malah siap bagi bonus yang sangat luar biasa. Anda dapat 10,000 kredit AI percuma bulan-bulan. Ciri carian web sedia ada dan ada memori super supaya AI anda boleh ingat apa yang anda borak sebelum ni dan jadi makin bijak. Paling penting dan paling melegakan, tak perlukan kad kredit langsung, sifar beban penyelenggaraan. Jadi, mari kita simpulkan semuanya. Semuanya bergantung kepada apa yang anda nak capai dan setakat mana kepakaran teknikal anda. Kalau anda memang nak belajar selok-belok infrastruktur, AWS atau Azure adalah tapak yang terbaik, asalkan rajin pantau bil. Kalau anda nak kuasa yang sangat buas untuk jangka masa panjang, Oracle memang tiada tandingan. Tapi, kalau anda jenis yang nak AI itu berfungsi serta-merta tanpa sebarang serabut teknikal, Ampere adalah juara mutlak. Persoalannya sekarang, adakah anda lebih perlukan kawalan pelayan secara total atau anda sekadar perlukan kemudahan satu klik? Fikirkan tahap keselesaan anda dan mula bina pembantu AI pertama anda hari ini. Selamat mencuba!